Dengar sini tuan-puan. Amaran bagi siapa yang gada emas untuk tambah simpanan emas. Ini satu amaran yang paling penting. Tuan-puan save dan share video ni untuk notifikan masa akan datang. Ramai orang ingat ini jalan yang paling pintas untuk cepat kaya. Tapi sebenarnya ia menjadi jalan terpantas untuk menggali lubang kewangan sendiri jika anda tidak faham betul-betul. Saya kongsikan ringkasan ilmu daripada pakar kewangan seperti Tuan Azizi Ali tentang beberapa sebab kenapa strategi gada emas untuk beli emas mula boleh bawa kepada risiko kewangan. Sebab pertama, hutang boleh bertambah berganda. Nampak seperti bijak, gada emas untuk dapatkan duit. Betul, kemudian kita beli emas lagi. Tapi realitinya, emas bertambah, hutang juga bertambah serentak. Kedua, cas upah simpan akan perlahan-lahan menghakis modal. Walaupun harga emas tidak berubah, cas ini tetap berjalan setiap bulan seperti anai-anai yang mengurangkan keuntungan tanpa kita sedar, tuan-tuan. Ketiga, jika harga emas jatuh dan emas tidak ditebus, ia boleh didelong. Akhirnya emas hilang dan hutang pun tak perlu dibayar. Keempat, tekanan kewangan boleh menyebabkan seseorang hilang fokus dan membuat keputusan yang lebih kurang rasional. Strategi yang nampak baik ketika tenang boleh berubah menjadi beban apabila komitmen kita meningkat. Kelima, keadaan ini boleh membentuk kitaran berbahaya. Gadai, beli semula, gadai lagi sehingga menjadi satu spiral kewangan yang sukar dihentikan jika tidak kita kawal. Kesimpulannya tuan-puan, strategi gadai emas untuk tambah emas bukanlah pendekatan yang selamat jika kita tak faham risiko sepenuhnya. Emas, jika anda benar-benar teringin nak tambah simpanan emas, kaedah yang lebih selamat adalah menggunakan duit lebihan, bukan duit hutang. Kalau tak mampu beli banyak, boleh mula dengan simpanan kecil secara konsisten mengikut bajet masing-masing. Contohnya, melalui akaun simpanan emas bersama Pak Bigo iaitu akaun Gap. Yang penting sekarang tuan-puan, disiplin, konsistensi dan pengurusan kewangan yang sihat dalam membina aset jangka panjang. Kalau tuan-puan nak adakan simpanan jangka panjang iaitu emas, tuan-puan boleh saja hubungi saya ataupun isi borang saya di bawah. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tunggu kaya baru simpan sampai kita kaya.